Salam geng, racun kali ni kan kita ada Tecno Spark 50 5G yang baru je rasmi, yang mana harga jualan dia sekitar RM599 je. Korang dah dapat 5G tau. Lepas tu bateri pun besar, ada 120Hz, siap ada features AI lagi. Persoalan dia sekarang kan, adakah model ni betul-betul phone budget paling berbaloi sekarang atau sekadar nampak power atas kertas je? Sebab sekarang ni kalau korang tengok market bawah RM700 ni kan, memang sangat-sangat sengit lah. Kita ada Redmi, Infinix, Nubia, semua berebut nak jadi budget king tau. Tapi kali ni Tecno dia datang dengan Spark 50 5G dan honestly spek dia memang kita nampak agak menarik jugalah pada harga yang ditawarkan. So dalam video ni kita nak tengok lah kan apa yang sebenarnya best pasal phone ni, siapa target pengguna dia dan paling penting untuk harga ni adakah berbaloi untuk korang beli. So kalau korang dah bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. Kita akan mulakan video kita dengan sesi unboxing dulu. So kotak dia macam korang nampak lah dekat bahagian luaran tu, kita dah boleh nampak lah lakaran rekaan phone tu macam mana. Dan untuk korang baca Spark ni kan, korang kena buat dia melintang macam begini tau. Lepas tu kan, dekat bahagian sisi ni kita nampak lah dia punya bateri charging speed tu lagi laju, lagi besar daripada previous model. Dia punya kamera 50MP, storage 128GB dan boleh extend sampai total 12GB RAM dan physical RAM dia hanya 4GB je actually. Dekat bahagian bawah ni ada feature spek lagi, dekat bahagian sisi, dekat bahagian belakang ni kan, memang semua dia sumbat spek tu tau. Once kita buka je kotak kan, dekat sini kita boleh nampak lah, terus nampak ada phone tu. Lepas tu ada banyak jugalah spek features dia letak dekat bahagian kulit luaran phone tu. Next lagi dekat dalam kotak ni kan, korang boleh nampak dekat ujung ni, dia letak dia punya SIM tool ejector tau. Lepas tu dekat dalam ni, kita juga dapat dia punya casing jenis silikon macam gini. Nampak kan? Lepas tu ada lagi apa dekat sini, macam biasalah, adalah sikit beberapa benda macam dia punya warranty card dia. Lepas tu dia punya manual, ada lesen by Qualcomm kan. Dan terakhir dalam kotak ni kita juga akan dapat dekat sini adapter 45W dan juga kabel jenis USB-A to USB-C. Dan segi rekaan ni kan, surprisingly bila saya unboxing tu memang saya rasa nampak kemas tau. Bila sekali pandang ni kita nampak macam iPhone A ada, nampak macam Pixel 10 pun ada kan, lagi dekat part modul kamera dia tu. Dan yang menariknya model ni walaupun kan keseluruhan body ni kan dia plastik je, tapi dekat bahagian atas, dekat lens dia tu kan, dia pakai material aviation grade aluminium tau. Yang mana untuk bagi kita rasa lebih premium dipandang, dipegang dan dalam masa yang sama, dia boleh protect lah kamera modul tu sekali. Dan phone ni juga didatang dalam 3 warna. Ada titanium grey, champagne gold dan juga warna hitam. Bagi saya untuk warna gold tu memang nampak paling premium lah. Kalau orang tak tahu harga dia RM599 ni kan, memang susah nak agak ni phone budget. Dan yang lagi menarik tu kan, walaupun murah tu, dia still dapat pengesahan IP rating IP64 je lah, water industry resistant, dan juga dia ada military grade shock resistant certification. So kalau setakat jatuh-jatuh tu memang tak ada hal lah, phone ni still boleh survive tau. Dekat bahagian bawah ni kita boleh tengok ada lubang speaker, port pengecasan, mic dan juga ada tempat letak earphone korang. Audio jack masih ada. Lepas tu dekat bahagian sisi ni pula ada volume button dan juga ada power button. Dekat atas ni clear je. Dekat bahagian sisi ni just ada SIM tray saja. Untuk SIM tray ni pula kan, dia support triple slot tau. 2 untuk SIM dan 1 untuk micro SD card. Untuk sizing dia memang besar, sedap untuk korang pakai. 6.78 inci, dia pakai panel LCD, refresh rate pun tinggi. So untuk harga macam ni, korang dapat 120Hz tu memang dah satu benda yang sedap lah untuk korang pakai harian. Scrolling social media, TikTok, Facebook, YouTube, semua rasa lebih smooth tau. Cuma satu benda yang agak turn down sikit tu kan, resolution dia masih pakai HD Plus je. So korang tak boleh nak expect lah level ketajaman dia macam Full HD. Dan satu lagi bezel dia saya nampak memang cukup tebal lah untuk harga macam ni. Tapi saya boleh kata acceptable lah kan tengok harga dia tu kan. And then phone ni juga kan, saya perasan dia dah pun terinstall lah dia punya screen protector. Dan segi prestasi ni kan, biasanya untuk model-model yang budget ni akan dapat chip MediaTek Helio. Tapi untuk model ni dikasih Dimensity 6400 5G lah. Yang mana macam korang tahu, chip ni kan dia support 5G. Lepas tu Tecno claim juga kan dia ada 5G plus signal dengan carrier aggression untuk connection lebih laju tau berbanding 5G yang biasa. Kalau tengok lah kan positioning chipset ni, dia memang fokus pada penggunaan harian yang lebih smooth, social media, multitasking ringan dan juga game-game casual lah. Kita akan cuba tengok kan boleh tak nak gaming dekat model ni. So kita ada dekat dalam game PUBG Mobile. Lepas tu dekat sini untuk grafik dia saya dah set smooth extreme ataupun boleh pakai HDR Ultra
kamera macam korang nampak. Kita set balik kepada smooth extreme. Next lagi saya perasan dia tak ada features gaming tau. Saya dah cuba cari dekat setting, tak ada. Saya drop apa semua, tak ada. Dan untuk gyro dia agak delay sikit lah. Kalau korang pakai gyro, tak sedap lah untuk guna tu dalam game ni. Untuk button dia saya rasa tak ada masalah. Untuk sound dia pula kan, kita dah naikkan paling tinggi. Dan dia mono speaker je. Bergerak ke bahagian bateri, yang mana korang juga akan dapat kapasiti bateri yang besar lah, 6500 mAh. Dengan saiz kapasiti macam ni, rasanya tak ada masalah lah untuk korang pakai seharian. Lepas tu dipackkan juga dengan 45W fast charging. Dari segi kamera kan, dia datang dengan single kamera 50MP dekat belakang dan juga 8MP untuk selfie dia. So dia tak ada telefoto ke, tak ada ultra wide angle ke kan. Basic je lah korang dapat. Dan untuk kualiti dia, kita try zoom 2 kali, kita try snap. Lagi, okey lah. Dia tak ada delay bila kita snap. Dan untuk kualiti gambar dia pula, bila korang tangkap tu dia processing sikit. Dan bila tengok dari mata kasar, dia punya warna tu agak sama lah dengan apa yang korang snap. Zoom pun detail tu masih ada lah. Next lagi kita tengok untuk rakaman video dekat sini, boleh rakam max dekat situ. Kita cuba tengok. 2K 30fps, 1080p 60fps. Kalau selfie tu kita boleh rakam 2K 30fps juga. So ada juga AIGC portrait dekat sini pun menarik lah kan. Dia lebih kepada macam korang nak ubah apa semua tu kan. Lepas tu kita tengok ada AI cam, ada portrait, boleh jugalah nak pakai filter ke apa ke. Lepas tu ada bokeh effect juga, focal length pun boleh adjust. Ada super night, dekat dalam mode ni pun ada banyak lagi features. Yang buat phone ni nampak lain sikit kan daripada phone budget biasa, of course ada dekat AI features dia. Dia dah running iOS 16 based on Android 16, yang mana kan dengan Tekno AI integration ni, korang akan dapat banyak features lah, daripada AI writing sampailah AI noise cancellation. Selebihnya untuk features tambahan kan, dia juga support NFC, ada juga infrared blaster, touch transfer dengan iPhone pun ada. Lepas tu yang special tu dia ada FreeLink 2.0. FreeLink yang menarik tu kan, sebab dia boleh connect sampai 1.5km tanpa signal tertentu lah. Korang kena pakai app dia lah. Anyway, kalau korang tertanya kan, perbezaan dia kalau compare dengan Spark 45GB phone itu, ada dekat bahagian kapasiti bateri dia, chipset dia, charging dan juga dia punya refresh rate. So, persoalan dia untuk harga RM599 ni kan, siapa pesaing dia dekat dalam market kita ni kan? Antara yang dekat tu kita ada Infinix, Redmi, Nubia dan juga Vivo. Tapi honestly, combination paling kuat dekat Tekno ni kan, dia ada 5G, bateri pun besar, sistem pengecasan pun laju, refresh rate tinggi lagi, AI features dan juga ada perlindungan garis air tu lah. Dalam harga macam ni memang agak susah lah nak cari package lengkap yang ditawarkan dekat model ni. So, apa komen korang? Adakah berbaloi dengan harga yang ditawarkan ataupun ada lagi model ataupun brand lain yang lagi better dengan model ni? Cuba korang komen lah, saya nak tahu juga kan. So, rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum dan stay racun.